Pelakon dan usahawan Nur Fazura memaklumkan kehadiran anak tunggalnya Nur Fatimah Aisyah bukan sekadar penyeri hidup tetapi juga sebagai sumber kekuatan yang membuatkan dirinya terus melangkah tanpa mengeluh. Berkongsi mengenai sambutan Syawal pada tahun ini, Fazura berkata lebaran kali ini lebih bermakna buat dirinya kerana dapat meraihkannya bersama Fatimah dengan penuh kegembiraan. Kami memang teruja menyambut Aidilfitri kali ini. Semua persiapan sudah lengkap dan kami akan pulang ke kampung beberapa hari sebelum kembali ke Kuala Lumpur. Fatimah pun teruja nak main Firewalk, main dengan keluarga dan makan menu raya. Alhamdulillah saya tak rasa sedih kerana ada Fatimah. Dia adalah dunia saya dan fokus utama saya kini hanyalah Fatimah dan diri sendiri, katanya. Selain Fatimah, Fazura turut menjadikan kecekalan ibu tunggal sebagai inspirasi terbesar dalam hidupnya. Setiap kali saya lihat Fatimah, saya juga lebih kuat. Sejak dulu saya memang suka bekerja, tetapi sekarang keutamaan saya adalah membesarkan Fatimah dengan sebaik mungkin. Kita semua tahu kos pendidikan anak sangat tinggi, jadi tiada masa untuk bersedih atau merasa lelah. Saya kena terus berusaha demi Fatimah, ujarnya lagi. Sebelum ini, bekas suami selebriti itu iaitu aktor Fatah Amin berkongsi dia bakal menyambut lebaran bersama Fatimah di hari raya ketiga.